itulah bacaan syahadatul. Kita baca sebab ulang tu jadi panjang sekali lah. Kalau baca satu kali je dia sekejap je. Nah, jadi itu adalah terjemahan bagi dua kalimah syahadah. Apakah yang dimaksudkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Rukun pertama dalam rukun Islam dengan maksud apa? Tidak akan masuk seseorang itu dalam kalangan orang beriman, dalam kalangan orang Islam, melainkan setelah dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Dan yang mengucapkan dua kalimah syahadah belum sempurna lagi imannya, sehinggalah dia memahami apakah maksud di sebalik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan beza di antara orang yang faham terjemahannya dengan faham maknanya. Kita kemungkinan faham terjemahannya, asyhadu an, saya bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah dengan melainkan Allah. Itu terjemahannya, belum lagi maknanya. Yang faham terjemahan, yang tahu terjemahan, dah lulus, dah jadi orang beriman, tapi belum sempurna iman dia. Sebab kita nak memahami maknanya. Jadi dengan memahami makna itulah akan mengesahkan rukun iman kita. Jadi dua kalimah syahadah ni rukun Islam. Duduk dekat rukun Islam kan, pertama mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu semayang, zakat, puasa, haji, ni semua lima ni perbuatan anggota sebenarnya. Perbuatan anggota. Mengucap dua kalimah syahadah di bibir, semayang di anggota dan juga pada bacaan kita, zakat pada mengeluarkan zakat, puasa pada badan juga, haji juga pada badan. Jadi rukun Islam ni sebenarnya adalah perbuatan anggota kita. Perbuatan anggota kita tidak akan sempurna melainkan setelah betul hati kita, iaitulah rukun iman. Dengan rukun iman lah akan mengesahkan dua kalimah syahadah. Tetapi kalau orang tu sekadar mengucap dua kalimah syahadah, tak belajar lagi rukun iman, tak belajar lagi apa maksud beriman kepada Allah, dia beriman tapi tak belajar lagi, adakah sah iman dia? Ikut pendapat muktamad, selagi mana dia dah mengucap dua kalimah syahadah, kita kira Islam. Walaupun tak faham lagi, walaupun tak belajar lagi syahadat ni, dah dikira orang beriman. Dengan maksud kata, kalaulah dia meninggal dunia, dia ni mati Islam, dia ni mati beriman, dah diharapkan dia ini masuk syurga, dan dia ditanamkan di perkuburan orang Islam. Sebab apa? Dah mengucap dah dua kalimah syahadah. Okey. Sebab apa kita kena faham makna dan juga i'tiqad semua benda ni? Sebab ada orang mengucap tapi mereka tak i'tiqad. Ada orang sekadar mengucap, contohnya orang kafir saja mengucap. Adakah dia masuk Islam? Belum lagi. Dia kena faham dulu. Sebab itulah kita kata perlunya dan wajibnya kita memahami dahulu apakah maksud di sebalik dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama sekali kita mulakan dengan bahagian pertama daripada syahadah. Dua kalimah syahadah, satu dua, ada satu dua. Yang pertama dahulu asyhadu an la ilaha illallah. Okey, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud asyhadu? Asyhadu la ilaha illallah, semua orang faham dah tak? Nak mula hari ni dulu, apa dimaksudkan dengan asyhadu? Yang terjemahannya aku bersaksi. Biasa-biasa dia tak terjemahan aku bersaksi, aku naik saksi. Apa yang dimaksudkan dengan bersyahadah? Kenapa Allah suruh kita sebut asyhadu? Bukan saya bersaksi, bukan saya percaya ke, saya i'tiqad ke, bukan. Tapi kena sebut aku bersaksi. Yang pertama, bila sebut bersaksi, bersaksi ni mestilah kita persaksikan perkara yang kita tahu. Contoh dalam mahkamah tak? Dalam mahkamah ada hakim, ada pendakwa, ada orang dituduh. Seorang yang dituduh contohnya mencuri, datang pendakwa, wahai hakim, ini fulan bin fulan ni dia mencuri di rumah saya, sekian. Dia ambil emas, dia ambil ni, dia ambil ni. Itu pendakwa, didengar oleh hakim. Adakah hakim akan terima dakwaan orang ni? Hakim kata, mana saksi kamu? Apa bukti orang ni buat salah? Apa bukti orang ni mencuri? Mana saksi kamu? Tak ada saksi hakim, saya sendiri tengok. Adakah diterima? Tak diterima. Okey? Jadi kalau tak ada saksi, tak diterima. Yang pertama. Yang kedua, ada saksi. Saya saksi wahai yang arif, katanya seorang saksi. Katanya yang arif, katanya hakim, apa awak nak saksikan? Adakah awak tengok dia mencuri? Tak tengok, saya tak tengok pun. Macam mana awak nak bersaksi kalau tak tengok? Nah, maka orang yang tak tahu, tak tengok tu tak tahu lah maksudnya. Dia tak tahu orang tu mencuri. Macam mana nak bersaksi?
maka bersaksi ni mestilah mula-mula sekali dia mengetahui dulu. Lepas dia tahu baru dia bagi nak jadi saksi. Kalau orang tak hadir di tempat kejadian, orang tak hadir di tempat orang mencuri tu, dia tak hadir pun, dia duduk dengan Afrika Selatan, duduk bercuti, dia betul saksi, boleh ke? Tak boleh. Itu saksi palsu. Sebab apa? Dia tidak tahu. Jadi apa yang kita nak saksikan ini gelap ke belakang tu? Gelap dia bukan lampu. Cerah. Bila kita nak bersaksi, mula-mula sekali kita kena mengetahui, tahu dulu. Jadi sebab itulah kita sekarang ni nak bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, kan? Kena tahu dululah apa maksud la ilaha illallah. Bukan sekadar mengucap di bibir, bukan sekadar mengucap dua kalimah syahadah, kena tahu. Sebab itulah kata Tok Tuan Besar, mula-mula sekali asyhadu an la ilaha illallah, artinya maksudnya asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, aku mengetahui. Aku ketahui dulu. Nak tahu, adakah boleh dengan tidur, makan, berehat? Tak. Nak tahu kena belajar. Orang tak akan dapat tahu melainkan dengan belajar. Boleh je Allah beri ilmu tanpa belajar ni? Tak. Ilmu laduni, ilmu wahbi, pemberian daripada boleh. Tapi ghalibnya nak sembuh daripada penyakit kena makan ubat. Nak pandai kena belajar. Nak kenyang kena makan. Nak kaya kena bekerja. Itu sunnat Allah buat dah. Nak tahu kena belajar. Kena belajar, baru dia boleh tahu. Lepas dah syarat pertama untuk bersaksi. Oh, tahu dah. Selepas dia mengetahui, dia kena buat apa? Belum sempurna lagi persaksian ni. Persaksian sempurna dengan 3 benda. Yang pertama kata Tok Besar, dan aku ketahui. Artinya aku ketahui dengan hatiku. Aku ketahui. Yang kedua, aku iktikad dengan hatiku, dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku. 3 benda. Baru sah dia ni bersaksi. Kalau tak lepas 3 ni, tak dikira bersaksi lagi. Contoh, hanya orang tahu saja. Oh, dia tahu Tuhan tu, Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah. Tahu saja, tak iktikad dan tak rakyat kepada orang. Adakah sah 2 kalimah syahadah dia? Tidak sah. Orang ni tak dikira beriman lagi. Dia kena 3 benda. Mula-mula dengan aku ketahui. Tahu dulu, tahu kena belajar. Yang kedua, dan aku i'tiqad dengan hatiku. Apa maksud i'tiqad? I'tiqad dalam bahasa Arab ni daripada perkataan aqada ataupun i'taqada. Aqada asalnya menyimpul, mengikat. Itu aqada. I'taqada beriktiqad, mengikatkan di hati kita tentang satu kepercayaan. Itu i'taqada. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Jadi apa maksud i'tiqad? Kita simpul, seolah-olah kita simpul di hati kita, betul-betul kemas. Ikat tu ikat mati tu, tak mau cabut dah tu. Ikat di hati kita tentang perkara yang kita nak sebutkan nanti, la ilaha illallah. Setelah kita tahu, belajar dulu siapa tu Allah, sifatnya macam mana, apa sifat wajib bagi dia, sifat mustahil ke atas dia, sifat harus bagi dia, kita ni siapa, makhluk ni macam mana, sifat makhluk dengan Allah, bezanya macam mana. Dah tahu, belajar dah, ikat. Percaya di hati kita. Pegang betul-betul benda ni. Sebab apa? Kalau kita hanya percaya, kita tak i'tiqad, kepercayaan kita boleh berubah. Betul tak? Kalau kita percaya, tahu bahawasanya orang ni mencuri, tapi esok panggil pula khabar lain kata, tak, bukan ni mencuri, orang ni mencuri. Dia berubah. Sebab apa? Kepercayaan hak pertama tadi tak diikatkan lagi. Bila tak diikatkan, kepercayaan tu duduk pada kadar yang bahaya. Jadi orang yang belajar ilmu akidah ni, dia bukan sekadar tahu, dia kena percaya, i'tiqad, ikatkan di hati dia, simpul betul-betul. Sehingga kalau marilah gajah rimah pun, marilah apa benda pun berlaku di dunia ini, Covid, corona ke benda ke, tak berubah akidah dia. Tetap sahabat. Itu masuk akidah. Itu masuk kepercayaan kita, i'tiqad kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang hanya bertahu, tak i'tiqad, maka bahaya. Okey. Setelah kita tahu dan kita pun ikat dah. Tahu dengan belajar. Ikat macam mana cara dia? Ikat tu kita kena percayalah. Percaya 100%. Kalau ada sikit je kurang, aku percaya sikit ni tapi ada something aku tak boleh nak percaya. Ada benda aku tak boleh nak tu. Tak. Ragu-ragu. Tak sampai yakin yang sempurna lagi. Betul ke ada syurga neraka? Betul ke Allah tu Maha mengetahui? Betul kalau tahu belaka? Dia mari betul ke? Maknanya i'tiqad dia belum sempurna lagi. Okey, bila i'tiqad belum sempurna, dikhawatiri orang ni belum beriman lagi.
Okey, setelah dia i'tikad, dia tahu dan i'tikad. Dua-dua tahu dengan i'tikad ni perbuatan apa? Perbuatan anggota ke perbuatan hati kita? Hati belaka. Tahu pun dengan hati, i'tikad pun dengan hati. Tak keluar lagi depan muka ni. Tak keluar apa lagi. Dia senyap je. Dia hanya tahu dan i'tikad, duduk diam. Okey. Kita tak boleh nak hukumkan orang yang berdiam diri. Dia ni Islam ke tak Islam. Tiba-tiba mari seorang, diam je. Tak tahu dia ni beriman ke tak beriman. Dia tak mengucapkan apa di hati dia. Dia tak tuturkan, tak sebutkan apa yang kamu i'tikad, apa yang kamu tahu, tak sebutkan. Maka adakah orang ni hukumnya Islam ke tak Islam? Pendapat muktamad, kalau orang tu tak mengucap 2 kalimah syahadah, hukumnya kafir. Atas dunia lah kafir. Nah, di hari kiamat kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia kita hukumkan dia ni orang kafir. Contohnya ada orang tu dia tahu, dia i'tikad tapi tak mau mengucap, tak mau mengucap, tak mau mengucap. Dah, suruh mengucap tak mau mengucap, tapi dia beriman. Maka apa status Islam dia? Apa status iman dia? Pendapat muktamad dah bahawasanya Islamnya tidak sah. Sebab apa? Dia hanya mungkin dia tahu, mungkin dia i'tikad, tapi dia tak kabur kepada orang. Dia tak buktikan keimanan dia, tak tunjukkan apa dalam hati dia, maka hukumnya itu adalah di sisi kita manusia, dia ni kafir. Di sisi Allah tak tahu. Sebab iman dan i'tikad dalam hati. Jadi ada orang antara tiga ni tahu, i'tikad dan juga mengucapkan. Itu katanya Datuk Besar, artinya aku ketahui, tahu dulu. Kemudian telah tahu, aku i'tikadkan dengan hatiku, ikat di hati. Kemudian dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku. Apa maksud nyatakan? Kabur. Kena royak, kena sebut dengan lidah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam keadaan dia tahu dan dia i'tikad, barulah sah dia punya 2 kalimah syahadah. Ada orang dia tahu tapi tak i'tikad. Okey, ada orang dia tahu tapi dia tak i'tikad. Ada orang dia tahu dan i'tikad tapi tidak mengucap. Ada pula orang tak tahu dan tak i'tikad tapi mengucap. Mengucap dia buat tapi tak tahu pun. Siapa yang pertama? Orang tahu tapi dia tak i'tikad. Siapa dia? Itulah kebanyakan orang-orang kafir yang mereka sebenarnya tahu bahawasanya Allah tu Tuhan dia, Allah tu menciptakan dia. Dia tahu adanya kuasa yang sangat kuat yang dia tak mampu nak lawan kuasa ini. Semua orang, manusia semua tahu belaka. Kita nak buat satu benda, mesti benda tu diizinkan oleh kuasa ni dulu baru kita boleh buat. Kita dah rancang nak buat, contohnya nak pergi berjalan lah, nak pergi rehlah, nak pergi camping dekat sungai. Dah rancang macam-macam dah. Buat sandwichnya, buat airnya, beli kemahnya, buat kembehnya, ajak hantar berita-berita kan. Mari kita pergi sini. Tiba-tiba kita nak pergi ni, kita nak pergi, tak diizinkan. Hujan hari tu. Adakah apa yang kita rancangkan berlaku? Tak semestinya. Sebab apa? Kita punya rancangan, kita punya kehendak ditapis oleh kehendak yang lebih hebat. Orang kafir dia tak kenal Allah, tapi dia tahu ada benda tu. Dia tahu ada something yang power sangat kuat, yang kita manusia sangat lemah di hadapan kuasa ni. Jadi semua orang kafir tahu ada benda tu, cuma mereka tak nak i'tikad, tak mau mengaku itu adalah Allah. Dia tahu belaka. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, di saat mana orang-orang kafir ni duduk di tengah-tengah laut, kapal bergoncang, ombak kuat, siapa mereka panggil? La yaqulunna Allah. Mereka akan panggil nama Allah juga akhirnya. Mereka akan berbicara, wahai Tuhanku, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Allah, wahai sekian. Walaupun nama apa dan tukar nama apa tak salah, tapi dia berbicara tu kepada siapa? Dia minta tu kepada yang dia mengaku Tuhan tu sebenarnya. Tak minta pada berhala-berhala dia, matahari ke bulan ke. Walaupun dia sembah matahari bulan, sembah berhala, tapi di saat dia dalam keadaan yang genting, di saat dia dalam keadaan yang sangat susah, dia akan cari pada Tuhan. Cuma beza dia, orang kafir tak mau mengaku. Tu je. Dia tahu tapi tak mau i'tikad, tak mau kata waktu Allah. Nak kata tu kuasa tu, ataupun mungkin ketika dia susah dia mengaku aku kena minta pada Allah ni. Macam orang kafir jahiliyah kan, orang Arab jahiliyah, ketika mereka ditimpa kesusahan, mereka cari Allah. Tapi mereka ketika kesenangan, mereka cari berhala, mereka sembah berhala, sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu orang yang tahu tapi tak mau i'tikad. Okey.
Itu yang pertama. Orang tahu tapi tak mau i'tiqad, maka tak mengucaplah dia perkara i'tiqad. Ada orang dia tahu dan dia i'tiqad tapi dia tak mengucap. Dia tahu Allah tu Tuhan, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dia i'tiqad percaya, tapi bila time mengucap tak mau mengucap. Siapa contohnya? Ulama buat contoh seperti pak saudara Nabi bernama Abu Talib. Abu Talib, disebutkan dia tahu Allah tu Tuhan, dan dia percaya anak saudara dia Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Percaya sangat. Sebab tu dia backup sangat Nabi Muhammad ni, jaga sangat-sangat. Maka Abu Talib ini dia tahu dan dia i'tiqad tapi tak mau mengucap. Bila mari akhir hayat dia, Nabi mari, wahai pak saudaraku, mengucaplah. Ketika tu adanya Abu Sufyan, adanya pemusuh-pemusuh Arab lain hak kafir di belakang depan ni. Dia tengok pada pemusuh Arab, maka tak mengucap. Dia enggan mengucap. Sebab apa? Sebab ada lagi kawan-kawan dia hebat-hebat depan ni yang akan marah dia kalau dia mengucap. Sebab dia ketua pembesar Quraisy, maka dia tak mengucap. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan dua kalimah syahadah. Apa hukum dia? Orang ni yang mati tak mengucap ni, dia tahu, dia percaya Allah tu Tuhan, dia i'tiqad, dia tahu, tapi dia tak mengucap. Apa hukum dia? Saya sebut tadi pendapat yang masyhur bahawa orang tak mengucap dia kena kafir. Orang yang tak mengucap dia kena kafir. Sebab apa? Dia tak lulus lagi rukun Islam pertama. Rukun Islam pertama apa? Mengucapkan dua kalimah syahadah. Tak lulus, maka iman tak ada lah. Dan itulah pendapat muktamad. Kalau orang tak mengucap, dia tak dikira beriman. Kata ulama, tidak dikira beriman itu atas dunia. Atas dunia dengan maksud apa? Kalau dia mati, dia tak dapat warisan saka. Kalau dia mati, dia tak ditanamkan di kubur orang Islam. Kalau dia mati, kita tak boleh hantar tahlil ke tak boleh. Dia mati kafir. Atas dunia, kita bermuamalah dengan dia macam orang kafir. Tak boleh istighfar untuk dia, ya Allah ampunkan dosa, tak boleh, sebab dia kafir. Tapi di sisi Allah, itu wallahu alam. Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dalam hatinya ada sebesar darah daripada iman, maka masuk syurga. Hadis inilah yang membuka harapan kepada Abu Talib, berkemungkinan nanti di hari kiamat dia masuk syurga juga. Sebab apa? Dalam hati ada iman, cuma tak mengucap saja. Tapi atas dunia kita tak nak hukum tu ni. Sebab selagi orang tu tak mengucap, kita tak tahu apa yang terbuku di hatinya. Mungkin nampak pada tanda-tanda sahaja. Tanda-tanda dia ni beriman ni. Tapi tak mengucap masalahnya. Bila tak mengucap, atas dunia kita hukumkan dia kafir. Tapi di hari kiamat, kita tak kata dia ni masuk neraka. Tak. Kita tak kata dia ni kekal dalam neraka. Sebab apa? Itu adalah dengan kehendak Allah. Allah boleh pilih. Berdasarkan hadis tadi, siapa yang dalam hatinya sebesar darah daripada iman tidak akan kekal dalam neraka. Sebab tu ada Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah, guru pada Tunku Palu, menuliskan satu risalah namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Dia sebutkan dalil-dalil, bukti-bukti Abu Talib ni dia beriman sebenarnya. Dengan perbuatan dia dan perkataan dia ketika Nabi hidup, ketika dia hidup, apa yang disebutkan. Contohnya, kata Abu Talib ketika Nabi Muhammad suruh dia masuk Islam, suruh mengucap, katanya, aku tak akan mengucap, tapi aku nak mati di atas imannya, di atas agamanya tok nenek aku. Ini perkataan dia. Kata, aku nak mati di atas agama tok nenek aku. Tok nenek Abu Talib adalah tok nenek sama dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib, sama juga bin Hashim juga. Jadi mereka bertokkikan tokki yang sama. Dan kita sepakat bahawasanya tokki, tok nyang, tok nyuk Nabi semuanya beriman kepada Allah. Jadi ada tanda tu. Abu Talib kata, aku nak mati di atas agamanya tok nenek aku. Tok nenek dia juga beriman, cuma tak mau mengucap dia. Itu setengah pendapat ulama kata, oh Abu Talib ni beriman, cuma tak mengucap dia. Tapi atas dunia, kita kena hukumkan dia kafir. Sebab apa? Tak mengucap. Cuma di hari kiamat serahkan kepada Allah. Ada orang kata dia ni masuk syurga, ada kata masuk neraka. Tapi kita lebih baik ambil pendapat yang pertengahan, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada hadis Nabi kata apa? Azab yang paling ringan di dalam neraka adalah Abu Talib. Diletakkan selipar daripada neraka, dipakai selipar sehingga menggelegok otaknya. Ada kata diletakkan arang daripada neraka di bawah kaki, tapak kakinya, maka menggelegok otaknya. Itu azab yang paling ringan tu dalam neraka.
Letak pakai selipar daripada neraka je, kaki tak kena bakar pun, tapi menggelegak otak disebabkan panas. Itu azab yang paling ringan kata Nabi, itu azab Abu Talib. Tapi tak ada bukti Nabi kata dia ni kekal dalam neraka. Tak ada kata Nabi kata gitu. Okey, jadi kita nak balik pada bab kita. Ada orang percaya dan iktikad tapi tak mengucap. Jadi yang pertama tadi apa? Mereka percaya tak iktikad. Itu orang kafir kebanyakannya itulah. Tahu tapi tak iktikad. Yang kedua, ada orang tahu tapi tak ada orang tahu dan iktikad tapi tak mengucap. Okey, yang ketiga terbalik. Dia tak tahu, dia tak mengucap. Dia tak tahu dan dia tak iktikad, tapi dia mengucap. Tak mengucap, senang nak mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dalam hati ni kosong. Tak ada pun beriman kepada Allah, tak ada pun tahu beriman kepada Allah itu wajib, tak ada. Siapa ni? Inilah orang munafikin. Orang munafikin mengucap. Bukan sekadar mengucap, semayang lagi, puasa lagi, pergi haji lagi. Orang munafikin di zaman Rasulullah, nak berperang dengan Nabi lagi, tapi dalam hati ni tak tahu pun dan tak iktikad pun Allah tu Tuhan dan Nabi ni pesuruh Allah, tak percaya. Dia hanya berlakon sahaja. Dia hanya berlakon sahaja, macam-macam percaya. Buat macam dia ni orang beriman. Itu orang munafikin. Dan orang munafikin ni sah tak sah iman dia mengucap saja? Tak sah lah. Tapi atas dunia, bila mana dia mengucap, kita kena bermuamalah dengan dia sebagai apa? Orang Islam. Kita kena anggap dia orang Islam. Kalaulah orang munafikin, ayah dia mati, dia layak terima harta saka. Orang munafikin, ketika mana dibahagikan zakat, dia layak terima zakat. Orang munafikin, ketika mana dibagikan harta dan pasal perang, dia dapat harta dan pasal perang. Sebab apa? Dia dikira Islam atas dunia. Nabi anggap dia ni Muslim ni. Maka Nabi Muhammad SAW akan bermuamalah dengan dia macam orang Islam. Nabi tak pernah kutuk dia, tak pernah maki dia, tak pernah kata dia ahli neraka. Padahal Nabi tahu jadi isi hati dia ni. Nabi tahu orang ni orang munafikin. Di antara sahabat yang mengetahui nama-nama orang munafikin, Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani. Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani tahu list. Dia ada list siapa nama orang munafikin di Madinah, tahu belaka. 1 2 3 4 5. Siapa yang khabar dia? Hudzaifah tak nak Hudzaifah tahu sendiri, Nabi lah yang khabar. Jadi Hudzaifah ni disebutkan sahibus sir, pemilik penyimpan rahsia Nabi SAW. Dia tahu nama orang munafikin. Sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar hari-hari mari jumpa Hudzaifah, takutnya nama dia termasuk dalam kalangan munafikin. Nak katanya Nabi tahu setiap daripada sahabat ni mana yang sahabat, mana yang munafik. Tapi ketika mana ada bercampur orang munafik dengan orang sahabat orang Islam, Nabi buat sama je. Nabi senyum pada semua, Nabi buat baik pada semua. Tak ada Nabi beza-bezakan. Sebab apa? Atas dunia dia dianggap orang Islam sebab dia mengucap. Bila dia mengucap, kita kena bermuamalah dengan benda yang zahir yang kita nampak. Dalam hati dia kufur, dalam hati tak beriman, dalam hati dia sembah berhala, dalam hati dia tak beriman kepada Rasul, semua tu, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan dia anggap dia Islam. Dia tak tahu, dia tak iktikad, tapi dia mengucap saja, orang munafikin. Hukumnya apa? Atas dunia kita kena anggap dia orang Islam macam biasa. Tak boleh kita kata dia ni kafir ni, dia ni neraka ni, dia ni. Contohlah Nabi khabar kita, ni munafik, kita pun kata ini munafik kafir, tak boleh. Haram kita kalau orang tu mengucap kita kata dia kafir, tak boleh. Walaupun dalam hati dia memang betul-betul kafir, tak boleh kita kata dia kafir. Menunjukkan kita dalam agama kita hanya mengambil berat tentang benda yang zahir sahaja. Urusan hati dia itu serahkan kepada Allah. Kalau dia mati, apa satu dia nanti di hari kiamat, syurga ke neraka, serahkan kepada Allah. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafikin mereka dalam neraka berada di pangkat yang paling bawah sekali. Neraka paling dalam tu tempat orang munafikin. Siapa orang munafikin ni? Yang berlakon jadi Islam, yang berlakon jadi orang beriman, yang mengucap tapi tak percaya dan tak tahu tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW. Jadi kita ada 3 dah keluar daripada benda ni. Ada orang tahu tapi tak i'tikad. Ada orang tahu i'tikad tapi tak mengucap. Ada orang tahu, ada orang tak tahu dan tak i'tikad tapi dia mengucap. Dah keluarlah orang kafir, orang seperti Abu Talib yang hanya tak mengucap saja. Yang ketiga orang munafikin. Tinggal lagi yang keempat, orang yang tahu dan dia i'tikad dan dia mengucap. Dia tahu dan dia i'tikad dan dia mengucap. Siapa dia? Ini orang beriman.
Orang beriman dia tahu tu apa yang dia tuturkan tu, dan dia i'tikad benda tu, dan dia mengucapkan apa yang terbuku di hatinya. Barulah sah, kita panggil syahadah dia. Itulah maksud bersaksi. Aku bersaksi dengan maksud apa? Aku bersaksi sama dengan aku ketahui dan aku i'tikad dengan hatiku, dan aku nyatakan bagi yang lain daripada aku. Maksudnya nyatakan bagi yang lain, kena kabur orang lain, kena mengucap, kena ada saksi kan? Kalau orang mengucap kena ada saksi. Ada saksi 2 orang, oh sah dah iman dia. Baru dia kira orang Islam, dah dapat harta sekian-sekian, boleh letak dengan dalam masjid, boleh duduk, boleh salam dengan dia, boleh memberi salam pada dia, boleh doakan kepada dia. Maka kita menganggap dia orang Islam. Jadi kita ni, kita belajar benda ni bukan nak hukumkan orang lain, tapi hukumkan diri kita. Adakah aku ni selama aku hidup 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 60 tahun ni, adakah aku dah tahu betul-betul maksud kalimah syahadah? Dah aku tahu tu, adakah aku pegang betul-betul, i'tikad betul-betul? Mengucap semua mengucap dah ni, setiap hari mengucap dalam semayang. Benar? Mengucap ni rukun semayang ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, dalam tahiyat akhir kena baca belaka 5 kali sehari. Tapi adakah kita dah lepas daripada orang yang tahu dan beriktikad? Jadi bila ada 3 benda ni, pengetahuan, i'tikad dan sebutan di bibir kita, barulah sah orang ni bersyahadah, bersaksi. Apa yang kita nak tahu tu? Nak i'tikad tu apa? Nak sebut tu apa? Akan bahawasanya sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah juga. Baru mari isi dia. Tadi mukaddimah baru. Hak aku tahu, hak aku i'tikad, hak aku nak sebut ni apa benda? Akan bahawa sesungguhnya itu anna tu. Asyhadu anna, bahawasanya. Bahawasanya apa? La ilaha illallah. Tu kena tahu tu. Kena tahu, kena i'tikad dan kena kabur, kena sebutkan. Jadi sekarang kita dah faham dah apa maksud asyhadu. Apa maksud aku bersaksi? Nak bersaksi kenapa ni? Nak bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah juga. Tiada Tuhan yang nak disembah melainkan Allah. Apa terjemah tak kisahlah. Yang penting kena faham maksudnya pula. Apa maksud di sebalik la ilaha illallah? Tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau terjemah betul, tiada Tuhan kecuali Allah. Setengah ulama sebut tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Jadi itu insya-Allah kita sambung pada kelas yang akan datang. Kita sambung kepada akan bahawasanya sungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah juga. Wallahu a'lam.